Okey, tuan rumah yang sudah penjelai, kalau nak jual rumah senang tak? Okey, so hari ni nak tunjuk satu rumah. So kat sini. Okey, jom. Okay, let's go. Okey, kalau tuan rumah sudah penjelai, nak jual rumah ni bukan kata tak boleh. Dia ada beberapa perkara dia kena confirm. Pertama, dua parti dia kena confirm nak jual rumah ni. Kalau satu parti kata tak nak jual, pun tak boleh lah. So, selepas nak jual rumah ni, so payment nak ikut secara sama rata ke atau ada yang portion lagi tinggi ke? Ini kena kita perbincang sebelum kita jual. Okay, so selain pada ni, kita tengok rumah. So, rumah condition, asal kita dapat kunci, dia boleh nampak dia punya condition original. Sebelum ni ada penyewa duduk. Tapi penyewa duduk pun brand tahulah dia punya condition, dia tak jaga, nampak ada banyak rosak, pintu rosak, tingkap rosak, lepas tu conteng-conteng. Kalau pembeli nak beli rumah ni memang nampak pun tak ada minat, kita faham. Jadi tuan rumah nak jual rumah macam mana? Jangan risau, ini akan bantu buat satu renovasi, kasih cantik, semua rosak kita akan baikkan tanpa kos yang perlu dibayar, kita yang tanggung. So tuan rumah rasa kalau nak buat satu rumah kasih cantik, okey, satu rumah dengan mozaik semua, rasa ceiling semua, apa kos you rasa perlu? Boleh komen dekat bawah. Okey, kalau ada rumah nak jual, boleh bagi tahu kita. Saya yang Yong tahu. Terima kasih.